Okey, pengalaman Aisyah buat plan yacht treatment ni, first tu memang nervous lah sebab kita tak tahu apa yang akan jadi bila bermain dengan jarum ni especially. So kita pula ada nervous sikit bab jarum ni. Okey, satu benda yang menarik minat Aisyah untuk try treatment plan yacht ni is satu, kita tengok review. So bila kita tengok review, testimoni yang berjaya, orang cakap bila tengok before and after tu ada perbezaan skin diorang. Memang nampak ketara and obvious. Even macam sekali buat pun diorang dah ada effect dia. So that's why Aisyah ada rasa trust untuk nak buat treatment ni. So bila kita tengok sendiri dengan mata kepala kita, kita akan rasa macam nak cuba tengok works tak kat skin kita. So bila je pergi tu, doktor pun akan macam brief lah macam mana progress, macam mana proses nak buat the treatment. So basically the treatment is just guna jarum yang cocok every whole face, cuma kecuali hidung saja. So masa tu diorang akan sapu 6 krim dulu. Okey, masa sebelum treatment ni memang ada tengoklah macam mana dia punya effect after the treatment. Memang orang cakap worse lah sebab dia jadi macam gelembung-gelembung kat every skin kita ni, and dia nampak macam kena gigit nyamuk yang banyak-banyak tau. So agak mengerikan, tapi bila tengok dia orang punya effect after, macam 1 week or 2 weeks after the treatment, memang orang cakap berbeza lah. Memang nampak effect dia. So that's why Aisyah try this treatment. Lepas tu bila dah buat tu memang betul-betul work dekat my skin. Sebab Aisyah punya skin masa tu memang orang cakap tak smooth. So memang everyday pakai makeup, macam rasa insecure tau dengan diri sendiri. Tak ada rasa keyakinan untuk nak keluar dengan tanpa makeup. So lepas the treatment tu, alhamdulillah after 2 weeks baru nampak dekat Aisyah punya skin. And masa tu baru rasa yakin nak keluar tanpa makeup. So memang kulit jadi smooth, jadi clean. Even macam kita cuci muka pun kita boleh rasa dia punya texture skin tu jadi macam tak ada biji-biji tau. So itu ya, happy lah, happy.